Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Hanif sebagai pengurusi, Profesor Madya Dr. Zaiti DNCA, terima kasih kerana hadir mendengar, Dr. Sati Dekan Fakulti, Dr. Jabatan Pejabat Syarah yang hadir, dan anak-anak PhD atau mungkin ada yang master yang saya kasihi dalam dewan ini. Baiklah, tajuk kita direct saja, iaitu DDR. Orang putih kata DDR, tapi saya nak tukar dah DDR orang putih. Pendekatan pendidikan reka bentuk dan pembangunan, atau dalam Melayu PRP. Next. Baiklah, itu lebih kurang tentang diri saya lah. Next. Seterusnya, baiklah. Terima kasih. Baiklah, kita percaya bahawa setiap kejayaan itu bermula dengan satu tindakan. Baiklah, kalau nak jadi expert in anything was once a beginner. Jadi kita anggap ini adalah satu perjalanan seperti mana saya muda-muda dululah. Sekarang tak muda lagi. Jadi ia bermula dengan a beginner. Next. You can solve a problem until you are asking the right question. Jadi kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Ini penyelidikan. Kalau apa yang kita nak buat ialah bermula dengan bertanyakan soalan. Jadi PRP ini adalah akan menjawab the right question at the end, kerana saya sebenarnya memberi ruang pada peringkat permulaan kepada pelajar Melayu yang tidak berjaya dalam statistik. Apabila masuk ke Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, mereka gagal dalam statistik, berarti mereka gagal keseluruhannya. So saya kata ini tak boleh jadi kerana orang bukan Melayu yang banyak berjaya, sedangkan orang Melayu bijak, tetapi mungkin caranya. Oleh itu saya berfikir dan akhirnya saya mendapati bahawa satu cara ialah membuat satu approach atau pendidikan yang baru yang boleh menyelesaikan masalah kekurangan pakar, kekurangan kebijaksanaan, kekurangan intelektualan dalam statistik. Jadi kita menggunakan statistik tetapi anggarannya tidaklah terlalu tinggi. Baik. Kemudian problem itu ini biasa, next ya, kerana problem bermula dengan isu, kemudian fit dengan general topik atau bidang kita, dan research design kita based on research problem. Jadi kalau nak menggunakan PRP ini sebenarnya adalah satu pendekatan yang sangat sistematik, di mana kita jelas dengan apa yang kita hasilkan at the end of our project. End of our study, kita akan menghasilkan sesuatu modul seperti kata Ustaz Hanif tadi. Maka at the end tu kita sudah jelas apa yang kita nak jalankan. Tak adalah 2 tahun baru nak buat tajuk, tak adalah 2 tahun nak tukar-tukar tajuk. Jadi kita waktu itu kita tak jelas. Kalau misalnya is a qualitative pure, kadang-kadang kita sesat di jalan dalam hutan. Kalau quantitative pure juga kadang-kadang kita tak, bila kita tak dapat nak buat regression dan sebagainya, maka kita sesat juga di tengah jalan. Jadi ini kita boleh habis dalam tempoh 2 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun untuk mendapat GOT atau apa tu, student yang dapat dalam tahunan. Baik. Jadi review berkaitan ini next terus saja kepada metodologi. Saya perkenalkan dahulu asas metodologi yang boleh digunakan dalam penyelidikan ya. Di antaranya ialah 4 ya. Kalau
kita selalu diperkenalkan dengan kuantitatif survey, ala tak pandai setengah jalan kita tak dapat nak buat analisis. Bila kata nak buat regression tak tahu, kena cari orang, kena upah orang, atau mungkin kita kena belajar ya, tapi DDR pun kena belajar jugalah. Tetapi kuantitatif, if you really can do it numbers is okay, jalan, saya tidak ada masalah. Tetapi saya hanya ingin perkenalkan kuantitatif sedikit dalam DDR, kualitatif sedikit, dan mungkin mixed method. Okay, mixed method itu adalah quantitative plus quantitative, quanti plus quali. Dan yang keempat ialah pendidikan DDR ini, iaitu di mana kita akan dipanggil multi method, iaitu pelbagai metod yang kita gunakan di dalam memungut data, menganalisis data, dan at the end kita jelas dengan apa yang kita nak. Kemudian kita dapati bahawa sepintas lalu ya, saya perkenalkan kerana di antara teknik-teknik yang ada dalam ini boleh digunakan dalam DDR, iaitu kalau kita nak guna survey okey, tapi taklah survey sampai teruk-teruk sampai nak buat structural equation model, kerana at the end tu susahnya lah. Saya pun kadang-kadang bingung-bingung tengok SCM kalau pelajar buat Dan descriptive data tiada hipotesis, itu boleh juga. Dan correlational kalau kita nak buat dalam survey, dan causal comparative dan experimental. Salah satu kita akan ambil teknik-teknik kuantitatif ini dalam DDR kita, sebab itu saya perkenalkan. Yang kedua ialah pendidikan kualitatif. Pendidikan kualitatif ialah biasanya temu bual mendalam. Boleh kita nak ambil untuk temu bual mendalam. Ia sangat memakan masa dan kadang-kadang kita hilang arah ya, tapi ia sangat bagus sebenarnya. Temu bual berstruktur is okay. Temu bual kumpulan berfokus, atau kita memerlukan seorang facilitator. Dan kemudian pemerhatian boleh juga, direct observation. Analisis dokumen juga boleh digabungkan di dalam DDR, dan fenomenologi juga boleh digabungkan dalam PRP. Sebab tu saya perkenalkan dahulu. Saya kira PhD student sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan kuanti dan apa yang dimaksudkan dengan quali. Jangan silap, kadang-kadang student saya pun tersilap. Dia kata, saya tanya dia, apakah kaedah yang digunakan? Soal selidik. Soal selidik itu adalah tools ya, tools bukan kaedah, tapi kaedahnya survey. Tapi tools yang digunakan untuk pemungutan data ialah soal selidik. Kalau temu bual macam mana? Temu bual itu kaedah, tetapi toolsnya ialah protokol, iaitu soalan protokol. Jadi PhD student kena memahami perbezaan di antara tool dengan kaedah dan dengan approach. Jadi approach tadi 4, dan di bawah approach tu ada kaedah atau teknik, dan di bawah juga ada instrumen atau tools yang digunakan di dalam collecting data dan juga analisis data di akhirnya, dan kemudian hasilan akhir. Tapi DDR ini jelas. Okey, yang ketiga, saya tak mau dulu masuk ke DDR, saya masuk dulu yang ketiga, iaitu mixed method. Okey, mixed method adalah campuran, atau dalam bahasa Melayu kaedah campuran, di mana kita ada beberapa jenis atau kind of type of mixed method. Okay, pertama convergent, yang kedua convergent parallel, di mana kedua-dua kaedah ni digunakan pada waktu yang sama, survey dan juga observation. Survey dan juga temu bual dijalankan untuk collecting data pada waktu yang sama. That's why they call it convergent parallel. Kemudian yang kedua ialah embedded, iaitu sama tapi ada yang primer dan ada yang sekunder. Mana you nak ambil dulu? You nak ambil sekunder, you nak ambil survey dulu ke, you nak ambil temu bual dulu ke? Jadi yang mana primer dan yang mana sekunder, yang mana utama dan yang mana yang kedua. So itu menunjukkan bahawa you memilih embedded type of mixed method. Banyak student yang saya
menilai, mereka tak menggunakan mixed method tapi tidak tahu which one yang which type of mixed method yang mereka gunakan dalam studi mereka. Jadi sebelum memulakan penulisan proposal, kita harus faham betul-betul method yang kita nak pakai. Okey, dan satu lagi ialah explanatory. Explanatory adalah kualitatif yang kualitatif terlebih dahulu, maknanya temu bual atau observation terlebih dahulu. Baru survey atau quantitative. Tapi exploratory sequential ialah quantitative dulu. Kita buat survey dulu, kemudian baru kita buat quali pula, untuk mungkin ada juga yang memasukkan jenis triangulation, iaitu untuk menilai sama ada jawapan dalam survey itu betul ataupun hasilan daripada survey itu di check semula dengan menggunakan kualitatif. Okay. Next is our DDR. Okay, iaitu pendekatan pendidikan reka bentuk dan pembangunan DDR pula. Mula dulu design DDR, design development research, adalah very systematic study. One of my first student, baik saya masa buat PhD pun tak tahu DDR ni, tetapi apabila saya menjadi pensyarah, kita kena membuat sesuatu yang baru, innovation, sesuatu yang baru yang bukan untuk untuk kepuasan mental dan kepuasan kognitif kita. Sebab kita mesti sebagai seorang pensyarah, kita mesti mempunyai intelek, kepakaran, menunjukkan kepakaran kita. So saya cari apakah kepakaran yang rasanya tidak lekang di panas, tidak lekang di hujan. Tak lekang di panas, ya. Jadi saya cari lama-lama pantun hilang dalam memori CDDR je. Tak lapuk di hujan, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. So saya berusaha mencari dua. Jadi pensyarah yang ada, kalau yang buat PhD ni juga begitu juga. Kalau pensyarah, kita perlu mencari dua bidang kita yang tadilah tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. So kita akan meneruskan penyelidikan kita dalam bidang-bidang, menulis dalam bidang tersebut, kemudian membuat pendidikan dalam bidang tersebut. Baiklah. Jadi pada hari ini saya ingin menerangkan secara ringkas dalam PRP atau DDR, iaitu pembangunan pendidikan ini adalah satu pendekatan penyelidikan yang sistematik dalam membina, membangunkan serta menilai proses satu-satu produk atau hasilan pendidikan dengan menggunakan pelbagai metod pendidikan atau dipanggil multi-method approach. Okay, so next. Jadi kita faham bahawa DDR ini adalah mixed method approach. Ini sebagai satu contoh saja di mana research design framework yang saya kira agak susah, tetapi kita boleh menghasilkan design ini dalam DDR kita. Next. Saya rasa silap saya ngerti ni. Baik, teruskan lagi. Itu juga satu design framework atau terlepas. Biar saya cubalah. Okay. Sorry. Kita pergi dahulu kepada kajian yang sesuai. Kajian yang sesuai dalam PRP ini atau DDR ialah pembangunan teori baru. Seperti Ustaz Anip tadi sebut bahawa ia pembangunan teori baru kalau kita nak buat. Tapi kita selalunya pelajar-pelajar Malaysia ni perlu confident to get the new theory. Alamak, saya tak sesuai. Tapi mungkin pensyarah boleh to come up with the teori baru. Dan kedua, pembinaan modul, kerangka baru, indeks dan sebagainya, seperti yang saya tunjukkan dalam montaj tadi. Saya ada membina satu model untuk orang asli, iaitu membaca, menulis instead of 3M tapi saya buat 4M. Dan sebenarnya mengapa saya buat orang asli? Senang dapat geran.
Kalau kita buat kalau buat F4JS is a target group very important ya, kerana for example indigenous group atau pelajar special education dan mungkin pelajar bermasalah dalam pembacaan, dalam whatever lah. So mungkin di kawasan nelayan kita nak bangunkan satu model untuk orang di atas gunung misalnya. So the title the first glance yang kita tengok sama ada external examiner atau evaluator kepada FRJS, evaluator kepada apa-apa juga penyidikan, kita tengok tajuk dulu. Tajuk kat depan tu kalau tertarik dengan mata kita terus letak A. Jadi A, B, C. Tajuk dulu. Kalau tajuk tak kena, maka tak menarik. Kita tengok targetnya, target group atau siapakah yang kita nak buat kajian itu, kumpulan mana yang kita nak buat. Kalau kumpulan ni yang general, misalnya pelajar tahu dah, pelajar pendidikan suka buat pengajaran dan pembelajaran. That's very general. So kita need to be more specific. To come out with the model, atau model is quite big lah. Kalau modul lah, satu modul lah itu untuk pengajaran yang lebih kecil, mungkin for the future. That's my bidang. Saya sangat suka kepada satu yang innovative future. Jadi saya kata tadi, cari bidang yang tak lekang dek panas, tak lapuk di hujan. So futuristic future study is one of the bidang yang saya rasa bila dulu saya cakap 30 tahun orang kata ia adalah Tok Nujum, tapi sebenarnya tidak. Kita ada alat, instrumen yang canggih untuk menilai, menduga apakah yang akan atau projection yang akan berlaku dalam 30 hingga 50 tahun. Itu dah dibuat dah kat negara barat, dah lama dah diorang buat, sampai diorang boleh menyerang negara kita dengan mungkin vaksinnya, dengan virus, whatever virusnya, dengan sebagainya, kerana mereka telah mengkaji 30 tahun dahulu dengan menggunakan beberapa kaedah dalam future studies. Tu yang saya sangat sukalah, tapi orang kata tu dia Tok Nujumnya. Tapi tak kisahlah, satu perjuangan itu memerlukan kekuatan dalaman yang sangat tinggi. Baik, modul atau kerangka baru yang kita nak buat. Kalau nak buat kerangka baru, contohnya kita nak buat pedagogi barulah. Kalau kita nak buat satu kerangka baru dalam management, itu boleh gunakan Prof Zeti boleh gunakan DDR untuk buat satu kerangka baru dan dibawa ke Senate LPU, insya-Allah, kerana ada model at the end. Saya akan tunjukkan. Okey, dan satu indeks baru. Indeks baru yang tadi agak susah lah kerana saya menggunakan grant universiti. Yang ketiga, perjumpaan metod. Itu pendekatan, deka bentuk instruksi, penilaian terhadap model, perkakasan, pendekatan yang belum dikaji juga boleh dibuat. Depends lah pada tajuk anda. Mungkin next session saya boleh menilai tajuk-tajuk yang anda buat dengan metod-metod anda, berikan kepada saya boleh menilainya pada waktu yang singkat. Yang kelima, modal dan modul tidak ada, tapi dalam konteks yang baru. Mungkin kita sudah ada kaedah pengajaran di fakulti-fakulti tertentu, tetapi ia belum dinilai, atau kita nak buat konteks baru, mungkin konteks orang asli, yang itu untuk pengajian tinggi. Kita nak buat pula untuk sekolah rendah orang asli. Misalnya satu orang pelajar saya buat tentang model lupalah saya, gardening school, gardening curriculum. Jadi orang ketawakan dalam faculty meeting, apalah buat gardening curriculum, but it's very good, the new one, kerana diperkenalkan targetnya lah untuk sekolah rendah orang asli. Sekolah rendah orang asli memang dia bagus dengan gardening, tapi mereka hanya kenal nature mereka sendiri,
untuk membuat satu garden school, garden curriculum. Jadi dekat negara luar memang dah buat. Akhirnya dia berjaya dan sekarang telah pun menjadi timbalan dekan kat mana ya, dekat universiti mana. Maknanya kita tidak perlu mendengar orang kata apa pun lah, tutup telinga je lah ya. Jadi kita mempunyai confident dengan apa yang kita nak buat. That's the most important. Alright, yang kelima, yang itu kalau dah ada, kalau kita dah ada pun kita nak tambah yang baru, okey. Janganlah sampai kita nak buat yang baru sampai kita nak mencerca langit ya. Itu mungkin tidaklah. Okey, PhD is only an exercise. Okey, prinsip utama saya nak menjelaskan mengapa kita perlu menggunakan pendekatan ini dalam kajian kita. Alright, jelas apakah hasilan akhir, kerana PRP ini jelas produk, the outcome at the end of our kajian jelas dengan produk kita. Kita nak come up with the model, come up with the module, come up with the pendekatan, come up with the apa dia yang kita nak at the end. Kalau kita nak telefon at the end, maka kita balik ke belakang, kita tengok proses 1, 2, 3 dan kita akan menghasilkan jelas apa yang kita nak buat. Tapi kalau misalnya saya tak tahulah approach lain, tapi yang ini memang jelas. Jadi dia ada beberapa peringkat. Okey, ini akan diterangkan. Yang kedua, menggunakan pelbagai metod ya, yang tadi multi method, yang mantap. Yang ketiga, nature, hasilan air adalah keunikan. So easy to answer while you are in the Viva session. Mereka akan bertanya satu soalan, apakah keunikan kajian kamu? Dengan confident anda akan mengatakan bahawa model yang terhasil ini adalah model baru atau model tambahan kepada model yang telah sedia ada, atau mungkin you boleh kata bahawa is a future model yang akan sesuai digunakan untuk siapa dan telah pun dieksperimenkan. So senang menjawab what is your novelty of your study. Dia akan tanya apakah novelty of your study, novelty of your FRJS. Sambil dia tanya novelty of your FRJS. Okey. Yang keempat, mengandungi 3 atau 4 fasa pendidikan bergantung kepada objektif kajian yang hendak dijalankan asalkan selari dengan penghasilan akhir. Bagi saya suka kepada 3 kerana PhD level. PhD level is time constraint. Kita hanya ada 3 tahun, 4 tahun macam tu kena habiskan. Jadi kita ambil 3 fasa cukup. Tapi kalau FRJS mungkin kita boleh lebih supaya menampakkan ia gah lah. Apa yang kita nak action, tapi gah. Ya, okey. Kemudian 5, mestilah jelas DDR. Ada 2 jenis DDR. Jenis 1 atau jenis yang kedua. Tapi bagi saya jenis yang kedua itu lebih senang. Kerana jenis 1 summative, ubah macam tu, formative. Tetapi kalau jenis 2 kita ada 3 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Lepas fasa 1 habis, masuk fasa 2 habis, fasa 3 habis. Kita boleh buat dalam tempoh 1.5 tahun dan kemudian menulis dalam tempoh setahun je. So 2.5 tahun habis PhD. Okey, boleh jalan, boleh keluar universiti ya. Pergi shopping kat Lotus ni mana. Macam saya buat PhD tu 2 tahun kena belajar kelas lah. Lepas 2 tahun tu baru nampak langit. Sebenarnya dekat US tu ribut salji, tak nampak. Okey, yang kelima mestilah jelas dengan teori-teori. Itu dia penting sangat. Teori dan model yang mendukung, teori-teori yang mendukung atau model indeks yang tidak dibina. Jadi dalam PRP ni, sebab orang kata apa, kita kena banyak membaca dan memahami mungkin survey dan juga temu bual atau dari kualitatif dan kuantitatif. Itulah lambat sikit lah nak faham. Jadi orang kata susah. Sebenarnya tak susah. Tiada yang susah dalam hidup kalau kita berusaha. Yang ketujuh, mestilah jelas dengan model-model terpilih sebagai template
pembangunan, ya. Dan yang ke-8, pemilihan pakar panel. Kita kena ada pakar panel yang bertepatan dengan apa yang nak dikaji. Sebab ia bukan main. Ini bukan survey 2,000, 3,000. Atau kalau survey for PhD level is more than 360. Jadi kita tak perlu nak pergi kepada 360. Kita panel kita dalam 12, 25 for MDM, tengok apa yang kita nak gunakan. Ya, baik, itu faham ya. So ianya yang penting sekali saya ulangkan ialah hasilan akhir yang akan kita dapat daripada kajian kita. That is a very, very important point, ya. Jadi kita kena bermula dengan tujuan kajian. Baik, kita tengok fasa-fasa dalam PRP ini. Ada fasa kajian kita, dan fasa inilah yang akan menolong kita membuat objektif kajian dan menolong kita membuat soalan kajian, sama ada dalam PhD atau FRJS. Kerana banyak yang apabila saya bentang, saya ingat dalam 15-20 tahun dulu saya mula ajar PRP DDR ini, banyak yang dapat FRJS. Tetapi fundamental research ini memerlukan satu macam dia, kalau kita tajuk kita tu eksperimen, out. Survey saja tajuk kita, out. Tapi kalau kita kata pembinaan model untuk orang asli yang cacat misalnya kan, for sure itu boleh dapat. Dan dia tengoklah itu A baru dia tengok objektif dia, baru dia tengok soalan kajian dia. So dalam PRP ini jelas objektif kajian berdasarkan kepada 3 fasa penyelidikan. This is very important for you to know, iaitu dalam menyelesaikan masalah ini dalam tempoh 3 tahun ke bawah, kita ada 3 fasa. Bukanlah 3 tahun, tetapi 3 fasa. Untuk kita membuat proposal defense, dalam proposal defense kita jelas kita ada 3 fasa dalam collecting data. Data yang kita kumpulkan melalui 3 fasa. Kemudian analisis juga melalui 3 fasa. Satu yang dipanggil very systematic. Very systematic mean berstruktur, mengikut peraturan, dan kita jelas. Fasa 1 habis, dah tinggalkan. Fasa 2 habis, tinggalkan. Fasa 3 habis, tinggalkan. Dan kemudian kita akan dapat hasilan akhir. That's keistimewaan dalam PRP. Mesti nak lagi nanti saya akan buat pasal setiap fasa pula lepas ni supaya anda faham betul. Saya telah mengajar orang-orang bukan Muslim, dan saya memberikan sepenuh hati kepada mereka sehingga mereka mendapat PhD. Mengapa tidak saya membantu? InsyaAllah saya akan membantu anda untuk sehingga ke akhir hayat saya. Baiklah. Jadi fasa 1 itu adalah metodnya, pilih metod apa yang kita nak. Katakan kita nak pilih interview je 6 orang. Itu adalah analisis keperluan. Tapi kita mesti ingat bahawa kita ada model kerangka yang kita gunakan untuk setiap fasa. Itu yang orang kata lambat. Tetapi kalau kita faham, insya-Allah cepat. Dalam 1 bulan siap. Dan fasa 2 pula, metod kita, apa yang kita pilih, dan model kerangka atau model sandaran yang kita gunakan. Sebab dulu masa saya belum tua lah, masa muda-muda, orang student saya asyik kena hentam je dengan profesor lain, sebab mereka mengatakan bahawa apa DDR ni kan, sedangkan orang miskin dekat nelayan tu belum makan lagi, nak buat benda baru. Jadi saya tak peduli. Student saya menangis 45 minit, saya ambil ambil 45 minit, mana saya tak cakap apa-apa, saya diam, dia nangis. Tetapi saya kata kamu kena buat juga DDR. Dan banyak juga profesor yang komen sama ada viva atau semasa DDR dan masa PD dan PD. How do you get this questionnaire? Macam mana awak dapat questionnaire ni? Adakah kita nak jawab saya buat sendiri? Fail. Kalau kata protokol interview, adakah kamu nak jawab tu saya buat sendiri?
fail lah. Awal-awal dah PD fail lah. Sebab itu saya mengatakan kepada semua student saya dan juga pelajar yang ingin mengetahui tentang PRP ini mesti ada model kerangka. Dipanggil sandaran. Model sandaran kita ambil based on our purpose of the study, objective of the study. Kalau objektif kita misalnya mungkin need analysis kita tu berdasarkan kepada kesediaan orang mengambil menggunakan teknologi, maka mungkin kita guna UTAUT, mungkin kita guna model-model lain. So kita kena tahu kita ada ilmu tentang itu, maka kita akan mudah menjawab. Kalau examiner tanya, okey, saya gunakan model ni daripada tahun okey, beres. Itu je nak tengok citation. You punya citation mean dari mana you dapat pasal satu ni, model mana kau buat sendiri ke engkau hentam kromo. Kalau hentam kromo, fail. Sama juga metod dalam fasa 2 dan fasa 3. You have to have model. Dalam DDR ini mesti jelas model yang kamu pakai untuk setiap fasa. Don't worry, it's so easy. We have AI as a friend. Okay. So, apakah fasa kajian ini? Untuk yang saya perkenalkan, yang saya perkenalkan kepada 3. Kenapa ada orang tanya, mengapa tidak 4? Sebab mulanya memang 4, tetapi oleh kerana saya memandangkan bahawa pelajar perlu masa, time frame, time constraint. So mereka perlu faham, maka 3 pasang cukup lah. InsyaAllah habis lepas PhD. Ya? Yang penting PhD lebih ramai orang Melayu. Okey. Fasa 1 ia dipanggil analisis keperluan. Fasa analisis keperluan. What is the purpose of analisis keperluan? Analyze adakah modul, kerangka yang kita nak buat itu diperlukan. Habis yang kita tak, kalau orang tanya kan, ada profesor tanya, kalau orang tak perlu macam mana you nak teruskan kajian? For sure lah kita dah tengok literature mapping atau literature review kita, kerangka dalam kita baca-baca tu memang orang perlukan model ni. Keluarkanlah sikit citation. Orang ni kata jangan teram punya citation. Ambil mungkin Johnson atau siapa-siapalah yang Melayu kaum putih mengatakan bahawa perlunya bahawa satu model baru. Okey, janji PhD ni ialah citation. PhD ini adalah rational. Why do you choose DDR? Mengapa? So kalau saya penilai, saya nak dengar you all punya hujah. Mengapa saya menggunakan PRP ni? Mengapa guna DDR? Kerana saya nak menghasilkan satu yang baru, iaitu modul atau model baru at the end, pada akhir pengajian tadi saya. Dan saya menggunakan satu yang baru, yang modified ke, ataupun baru yang saya cipta berdasarkan kepada beberapa model lama. So maknanya you faham apa yang you buat. Okey, analisis keperluan lepas ya. Dan kita tengok fasa kedua ialah di mana kita membangunkan. This is very important fasa. Kerana fasa inilah kita membangunkan kita punya modul dan sebagainya. Ini kalau FRGS very important. Dia punya isi dalam tu. Kalau kita bidang kita ekonomi, maka isinya adalah teori-teori ekonomi, model-model ekonomi, regulatory ekonomi yang akan membangunkan kita punya model ekonomi kita, ekonomi baru ke, ekonomi 11 ke, 12 ke, maka kita dapat model tersebut dalam fasa 2. Dan fasa 2 akan menghasilkan satu prototype. Prototype means belum diuji. Prototype maknanya pen ini belum diuji, belum ada color. Jadi apabila nak dibuat diuji bahawa pen ini perlu ada tali misalnya dalam penilaian tersebut, baru dia dikeluarkan dalam pasaran. Because DDR ini adalah sebenarnya dari bidang-bidang yang lain. Saya berani ambil je dan masukkan dalam education kerana Ricky and Klein kata boleh dalam educational or non-educational. Yang bukan
yang bidang-bidang lain, sebab banyak dalam DDR ni, banyak dalam bidang meskom, dalam bidang engineering, dalam bidang perubatan dan sebagainya. Jadi education belum. Saya ambil supaya pelajar education juga adalah pelajar yang bijak. Okey, baik, seterusnya fasa 3, apabila kita dah bentuk kita punya modul prototype, maka kita nak menilai, itu yang dipanggil fasa 3, iaitu fasa ujian kepenggunaan atau penilaian sama ada sesuai tidak digunakan modul kita very important also. Tapi ada caranya kita shortcut. Bukan kita shortcut nak cari jalan ringkas atau mudah, tidak. Tapi ada caranya supaya kita tahu dan kita punya kajian itu bermanfaat. Alright, seterusnya. Baiklah, yang penting sebelum semua bentuk kajian, yang penting juga dalam DDR ialah theoretical and conceptual framework. Ada student dah habis nak Viva ni, dah habis PhD. Lepas tu penilai tanya, boleh tidak awak membezakan antara theoretical framework atau kerangka teori dengan kerangka konsep kajian? Boleh? Tak boleh. Fail. Kalau tidak boleh membezakan antara kerangka teori dengan kerangka konsep kajian, tak usah buat PhD lah. Ya, tapi kalau dah nak buat PhD itu, bacalah dulu apa dia kerangka teori dan apa dia kerangka konsep kajian. You have to define both and make a differences between these two concept. Alright, kena jelas. Okay, understanding the difference between theoretical and conceptual framework. Okay, kita kena faham sebagai PhD. This is the first step. Okay, next step, kita faham apakah yang dipanggil sebagai theoretical framework adalah structure that can hold support the theory. Dalam research study kita tu, kita ada teori yang membantu belief kita. Kita kata kita nak buat modul baru, apakah teori yang menyokong kita yang sama dengan kita punya belief kita. So that's a theory. Tapi kalau dalam pengajian Islam kan, kita menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi itulah kita panggil theoretical framework kita, di mana Al-Quran dan hadis yang mana yang kita pilih. Tak semua, tak sampai satu Quran kan. Depends padanya ayat-ayat tertentu yang mendasari kajian kita, dipanggil teori-teori yang mendasari kajian, yang menjadi asas kepada kajian, underlying the kajian kita. That's very important. Kalau teori salah, maka pemeriksa kata, what's your theory framework? Theoretical framework. Salah ni. Ini macam tulis buku je kan. 3 cukup. Theoretical framework. 2 atau 3, biasanya 3, berdasarkan kepada tajuk kita. Kalau kata lebih pada tu, ini nak tulis buku, semua teori keluar kan. Walau kita nak pilih 3 teori je. Dan apa yang penting yang saya cakap tadi, rational. Mengapa kita memilih teori tersebut? Why? Mengapa kita memilih wanita tersebut untuk isteri kita? Mengapa kita memilih suami tersebut untuk suami kita, lelaki tersebut untuk suami kita? We have our own rational. We have list of criteria. Saya percaya saya akan hidup semati, masuk kubur pun sama. Itu rational kita. That's our rational. Kita percaya bahawa kita cinta. Macam tu juga we have our own belief terhadap hasilan akhir. Saya nak menghasilkan telefon begini at the end. So teori apakah yang menyokong kita? So teori of misalnya mungkin pembinaan telefon yang canggih, yang mungkin dengan yang baru. Sebab tu Taiwan ada satu fakulti untuk future studies. Ada berapa ratus mata kursus dalam future studies. Dan apa yang mereka buat? Mereka buat yang ini dah terjual dekat negara kita. Cari yang canggih je, semua airline kereta pun semua 5,000, 12,000 kurang kan. Tapi mereka membuat satu untuk for 20 years ahead. Itu yang kekurangan negara kita. Sebab tu saya berusaha supaya anda tidak lagi menghasilkan tidak terlalu
berpegang kepada model-model barat. You can come up with your own model. Dan mungkin next in the future, dalam 20 tahun, model itu, Zati model, akan di-refer oleh anak cucu kita. Prof Zati kata, oh ya, ini model aku dulu lah, kan. Dan citation adalah satu contoh untuk naik pangkat. Betul kan, Prof Zati? Jadi kalau citation tu maknanya berapa banyak you cite, berapa banyak you Zati dalam ni Zati. Kalau Prof Zati akan menghasilkan macam 2000 ada seorang pensyarah dekat tempat saya, pensyarah sains lah, dia buat satu apa saya nak kata, alat sains lah, sains kimia ke fizik. Prof Haris sekarang Prof Munggul. Jadi kan bila orang nak buat dia punya, nak refer kepada peralatan yang dia buat tadi, itu maka mesti masuk nama dia. So 1 tahun 100 lebih ISI. Citation lagi banyak lah, berpuluh-puluh ribu kan. Gaji Profesor Unggul is 36,000 per month. Kalau yang mau jadi Profesor Unggul bisa aja buat sekarang satu mesin baru. Aku nak cerita kejayaan orang, kerana dalam saya punya montaj tadi, kita perlu mengenali orang-orang yang berjaya. How come? Inspirasi. Dan kemudian kita memberi inspirasi. Saya selalu bertanya kepada profesor-profesor yang berjaya, macam mana dia boleh menghasilkan kajian dia, especially faculty engineering. Dia ada berapa million projek, dia can get million. Tapi kita sains sosial agak susah lah. Tapi kalau medik, kalau engineering, dia kata dia dekan engineering, tetapi dia ada satu pejabat kecil untuk projek dia, for maybe 20 million new project. So beli alat berapa million tak tahu. Tu dia ada seorang engineer, dia ada seorang pegawai, ada seorang kerani dan ada beberapa RA. So dia masuk dulu pejabat dia, nanti dia naik atas pukul 9 sign. Jadi buat kerja dulu di situ, make sure okay, RA tu buat okay, this topic, this title. So barulah dia boleh dapat 1 tahun berapa puluh ISI. Bukan dia yang buat, tetapi bersama pelajar. Jadi pelajar PhD ni akan membantu you all punya supervisor untuk menghasilkan Scopus dan ISI. Jangan rendah diri. Rendah hati tak apa. Jangan rendah diri. Rendah hati tu humble. Tetapi rendah diri ni, tak boleh lah. Kan. Okey. Baik. So, research problem. Ini lambat lagi. Theoretical framework. Right. Example. There are many different lenses such as psychological theories. Mungkin kajian anda itu ada psychological, ada social theories, organizational theories and economic theories. Macam-macam lah maknanya. Dalam satu kajian itu ada beberapa teori yang berlainan. Kemungkinan lah. Mungkin ICT teori, ada psychology pula, ada pula social theory dan sebagainya. Okey, dan apakah yang dimaksudkan dengan conceptual framework pula? Ya, conceptual framework, setelah kita ada teori-teori tadi, biasanya kita menggunakan 3 teori atau 4 teori yang mendasari kajian kita, di mana teori-teori ini menyokong kajian kita, menjadi dasar pada kajian kita. Dan menyokong maknanya kita nak buat kajian tentang IT, maka mesti ada teori IT. Kalau kita nak buat kajian tentang pendidikan, penilaian dalam pendidikan, mesti ada teori penilaian. Kalau kita nak buat tapi mungkin penilaian IT, so ada teori IT, teori penilaian, dan mungkin ada satu lagi teori lain yang berdasarkan kepada kajian kita lah. So, easy find the relevant variables for your study. Maknanya dengan conceptual framework ini, kita akan mendapat variables atau angkubah yang berbeza dalam studi anda. I think ini juga perlukan, mungkin Prof Zati boleh susun satu seminar on
conceptual framework dan ya boleh panggil siapa-siapa saja. Okay. Dan atau framework differences between these two bagi para pelajar PhD tahu membezakannya. Okay, this is contoh conceptual framework, tapi ada juga beberapa kesalahan yang belum saya baiki di situ. Contoh implementation of debate for teaching tauhid in secondary school di Saudi Arabia lah. Jadi dia menggunakan dua teori tetapi campur dengan satu teori ZPD dan dia mungkin ada sub teori begitu. So dia menggunakan implementation is social constructivist theory adalah untuk menentukan bahawa implementation of debate itu adalah bersifat social constructivist. And then active learning also itu di dalam tauhid itu dia mahu bahawa dia mesti active learning melalui debate dalam for secondary school. So kemudian itu teori dia dibantu oleh ZPD Vygotsky dan MKO Vygotsky juga. So ada di bawah itu adalah DDR punya fasa 1, fasa 2 dan fasa 3, phase 1, phase 2 dan phase 3. Di situ ada teori-teori model yang mendukung teori kepada setiap phase, dan ini adalah conceptual framework. Alright, conceptual framework pada saya mengandungi teori yang mendasari dan procedure yang termasuk dalam phase 1, phase 2, phase 3, dan sebenarnya patut ada di situ, itu ada yang tersilap kat situ tapi saya tak sempat nak baiki, dan ada model-model sandaran bagi setiap phase. Right. Contoh. Kemudian contoh 2 ialah cognitive development among basic student in science learning. Ini dibuat oleh pelajar Iraq dan sekarang ini banyak sungguh citation kepada pelajar tersebut, dan apabila pelajar student tulis, saya pun dapatlah citation. Jadi pencara kita membantu pencara sebenarnya. Jadi harap-haraplah pencara di UIS ini dapat membantu pelajar membantu pencara. Dan sekarang ini citation pun tak sangka tengok ada I think almost 3,000 citation. Sebab orang akan membaca artikel kita dan kemudian they cite kita gitu. Dan kalau di UM Naib Chancellor lama menggalakkan kita membantu kawan-kawan kita cite katakan apa tu Dr. Sabi'i nak buat, dia cite saya dari sini. So saya dapat one citation, or you tolong Dr. Zaki, or tolong kawan-kawan lain untuk citation. Maknanya you cite apa dia punya fakta dan cite kajian-kajian dia dan sebagainya lah. So maybe dalam satu seminar on satu bengkel dalam framework conceptual dan maybe citation. So pelajar tahu apa maksud citation, apa maksud quotation, apa maksud summarization dan seterusnya. Okey. That is phase 1, phase 2 dan phase 3, dan dia menghasilkan hot teaching model for basic education student in science learning. Dia mencantumkan dua model lama dalam teaching science dan kemudian akhirnya come up with a new model baru yang combine antara dua model tersebut. Okey. Dan kemudian contoh pemetaan pemetaan ini ialah sebelum you all buat ini, sebelum pemetaan ini boleh juga digunakan sebagai apa dia, what is that, lupa lah perkataan tu, bukan gap analysis, boleh juga gap of the study, gap analysis of the study, atau pemetaan. Nanti saya tunjukkan mengapa kita perlu pemetaan ni. Okay, next. Baiklah, kita pergi dulu kepada fasa 1, analisis keperluan. Ini yang perlu anda tahu, ya. Analisis keperluan, what is the purpose of analisis keperluan? Tujuannya ialah untuk mengenal pasti keperluan terhadap model, modul, kerangka atau sebarang inovasi yang nak dibina. Jadi tujuan pasal 1 yang you nak buat ni, you mesti jelas adakah orang perlukan dah, you interview ke apa ke, you nak buat model baru. Baik, seterusnya
Kaedah yang boleh digunakan. Banyak kaedah yang boleh digunakan atau teknik yang boleh digunakan. You boleh gunakan survey atau tinjauan. Boleh juga menggunakan temu bual. Boleh juga menggunakan fenomenologi, itu agak susah sikit lah. Kemudian boleh menggunakan pemerhatian juga. Ujian. Boleh juga menggunakan gap analysis, di mana you analyze the gap and then come up with the summarization of the gap analysis, and then dapat satu, maka you akan dapat memenuhi tujuan kajian dalam fasa satu. Objektif fasa satu. Objektif fasa satu ialah mendapatkan needs atau mengenal pasti needs atau keperluan terhadap model ... yang nak dibina. Right? Jelas ya? Okey. Sekarang kita lihat dulu contoh method. Kita kena jelas. Katakan kita ambil survey, contohnya kita ambil survey from a population. So kita sama ada pilih survey mana kita nak pakai. Kita nak pakai simple random sampling ataupun kena ada ilmu. Kalau kita nak buat survey, kita kena ada ilmu survey. Katakanlah fasa 1 kita nak buat survey, right? Sama ada kita guna simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, clustered sampling, convenient sampling, quota sampling, judgment or purposive sampling, noble sampling. Which one? Apa nak pakai? Saya baru saja menilai from Faculty of Dentistry dan dia menggunakan DDR. Dentistry is the first time menggunakan Faculty Dentistry, first time menggunakan DDR dalam kajiannya, dan akhirnya mendapat distinction. Saya beri distinction, saya ingat saya seorang, saya baik hati sangat bagi distinction, tapi rupanya external examiner professor from Hong Kong juga memberikan distinction. So jelas, maknanya kalau you buat DDR, ini bukanlah saya nak paksa, taklah, tapi ianya sangat systematic dan jelas. So you can get distinction, insyaAllah. Okay, so pilih salah satu sampling tersebut. Selalunya student saya menggunakan which one? Convenient sampling atau stratified sampling atau purposive sampling, judgment. Itu ambil guru, semua guru yang dipakai. So kita pakai, dipanggil purposive sampling. So we have to know what is the purposive sampling. Okay, kena tahu. Jangan tang survey kajian ini menggunakan survey kerana penulis apalah mengatakan survey adalah bagus. No, you yourself should know. Saya menggunakan sampling jenis judgment sampling atau purposive sampling. You should know which sampling. This is contohlah. Okay. Then kalau you guna survey, purposive sampling also known as a judgmental. Itu saya kata student saya banyaknya menggunakan purposive sampling kerana ia judgmental, selective or subjective sampling is a form of non-probability sampling in which research rely on their own judgment when choosing members of the population to participate in their survey. Okay, boleh. Maknanya kalau tanya ChatGPT pun itulah dia jawab. Sekarang ni memang ada yang buat sampai setahun je PhD buat ChatGPT, tapi bila perkara itu keluar dihebohkan habislah. Akan that's we call it plagiarism. Plagiarism. Alright. Okay, that's the way. Type dah ada tadi. Ada pula dalam survey ada type, kemudian purposive sampling ada type. So waktu saya belajar buat PhD, pensyarah saya adalah orang Yahudi. Ya, Yahudi, dan memang ada group of Yahudi lecturers lah yang anti kepada Islam. Tetapi saya buat baik je, tak risaulah, entahlah dia Yahudi ke apa. Dan saya tanya macam mana dia boleh menulis banyak artikel. Dia kata satu hari dia akan dulu printed artikel sebanyak 10 artikel satu hari. So dia exchange dengan kawan dia. So they read the articles and look into the methodology used. Then dia change, okay, mungkin tengah hari dia dah baca, dia tukar
tukar pada kawan dia, dan dia dapat 20 artikel satu hari. Saya kata macam mana saya nak buat library kat US dekat, tapi kalau dekat UN tu dah jalan kaki, aduh library jauhnya pada saya. Tapi sekarang senang kan, banyak-banyak cara kita boleh cari, so kita boleh dapat sambil gurikan pun boleh jadi big is a survey, and then you choose purposive sampling within survey, and then which type of purposive sampling. Dia ada pelbagai homogeneous, maknanya kalau you pilih purposive sampling itu semua guru, maka ia dipanggil homogeneous. Kalau you katakan you nak panggil pegawai saja, ia dipanggil homogeneous. Tapi typical case sampling selalunya counselling, psychology. So case. Katakan dia kata orang pengisap dah tegar. So that is typical case sampling. Extreme deviant case sampling, katakan kita nak cari kat sekolah tu kan, sekarang ni budak-budak banyak yang ramai bunuh diri kan. Baru ni saya pergi hospital sebab anak saya sakit tu, sebelah tu kata ibu Indian tu, dia kata anak saya mau bunuh diri. Itu makan racun. Jadi masuk ini ICU biar racunnya hilang. Kerana apa? Kerana SPM-nya percubaan SPM rendah. Maknya dia tak cakap kat saya, tapi anak saya cakap dia pukul dia anak dia. So jadi banyak sekarang kes di dekat rumah saya tu, dekat Sungai Buloh, satu sekolah menengah Rahman Putra, budak perempuan tu tak tahu mana naik tingkat 4 terjun mati, bunuh diri. Dan ada budak lelaki tu, sekolah yang saya tahu, sekolah yang saya tak tahu, banyak yang kes-kes sebab sekarang pengajar pedagogi sekarang sudah berubah, dan we need to change pedagogi yang kita banyak bercakap, because they need to bring this atau bring laptop ke sekolah, atau bawa ini ke sekolah kerana dari segi keselamatan. Sekarang tak selamat kan. Kalau naik Grab pun anak kita, kalau anak dara kan, form 4, form 5 takut betul. Itulah, jadi mungkin kita boleh buat satu model baru dalam penggunaan telefon di dalam sekolah. Mungkinlah. Kalau di US ada beberapa buah sekolah, dia ada satu bangunan tempat simpan handphone. Jadi pelajar masuk sekolah, handphone dia diambil dan diletak dalam bangunan tersebut supaya mereka keluar nanti selamat, dan telefon mak bapak dia. Sekarang ni mana keadaan tak selamat. Baiklah, kalau extreme deviant case sampling. Alright, and then critical case sampling. Kalau critical sekarang ni guru-guru pun banyak mental illness, banyak mental sebab kerja banyak kan, lepas tu rumah tangga dan kemudian anak-anak mereka. That's a problem that should be we have to conduct research on that case lah. Maknanya banyaklah, sekianlah, banyak yang nak cepat, tak tahulah. Guru, kalau saya tanya beberapa orang pelajar, apakah problem yang paling teruk di sekolah, problem yang kritikal, saya cuba menginterview sebab nak cuba buat satu hospital specialist of education. So saya tanya dia, beberapa pelajar, dia kata sebenarnya problem adalah guru. Kenapa guru? Sebab guru tu problem dia sendiri. Guru jadi pemarah, bukan kerana kami, kerana problem dia. Itu the analyze from the student themselves. Dia kata guru pemarah pukul kami kerana masalah rumah tangga dia, masalah keuangan dia, masalah dengan guru besar dia. Itu dipanggil extreme deviant case sampling atau critical case sampling, di mana guru-guru sekarang ini, guru-guru sekolah agama. Saya pada tahun 15 tahun dulu, saya pergi sekolah observe, dia balingnya kerusi dekat tingkap. Wujud tak kena pelajar. Terkejut saya ni, ustaz ni. Ustaz kita anggap amat tinggi, tapi paling pecah tingkap. Aduh, tak tahulah kenapa. Adakah kerana kurang kita tak ada fakulti ahlak. Terbiak that is spiritual, yang mungkin itu dimasuki kaitan. Okay, next. Sekarang kita tinggal sikit je. Alright. Model kerangka contoh untuk bahasa satu. Model ini contoh saja ya.
Fasa 1 adalah analisis keperluan. Contoh saja, saya tak suruh ambil ini. Cuma contoh. Jadi Reagan tahun 2017 dia buat tentang satu model mengenai apa dia mati, saya pun tak nampak. It is a learning, is this a learning problem? Mungkin dia nak buat satu model learning, the effective learning. Okey, kita boleh ambil Reagan. Banyak sekarang model-model baru. Okey, kemudian model UTAUT. Ini pelajar-pelajar IT boleh menggunakan, pelajar pendidikan juga boleh gunakan model UTAUT untuk teori penerimaan dan penggunaan UTAUT oleh Venkats et al. Beberapa student saya menggunakan UTAUT model kerana dia nak memperkenalkan satu pedagogi baru. Seorang pelajar saya dari Indonesia dah meninggal dunia. Bukan kerana UTAUT dia, tapi kerana dia sakit ya, waktu dia buat PhD. Kemudian dia pergi tak makan ubat, dia pergi ikut saya pergi University Chicago, kemudian pergi pula Berlin. Dia sakit. Jadi jaga kesihatan terutama sebelum model UTAUT diperkenalkan. Okay, so dari mana you dapat self-ready? Based on UTAUT model. So we can take maybe not all, but maybe we take 5 only. 5 agenda dalam UTAUT. Dalam dalam UTAUT ini kita ambil 5 kategori saja. It's okay. So tapi kenapa 5? Kerana memenuhi keperluan kajian kita. That's all. Dia tak akan tanya buat banyak masa PD. Don't worry. But yang penting ialah you ada model, bagaimana you membuat soal selidik you. That's instrument you come out from which model. That's PD. Okay. Dan model UTAUT selalunya tak jadi teori atas. Ini teori kerangka. Teori kerangka, ingat ya, teori atas itu untuk keseluruhan kajian. Tetapi model itu atau model atau teori bagi setiap fasa lain. Ini model contoh untuk fasa 1. Untuk model 1 misalnya tajuk you ialah pengenalan kepada aplikasi teknologi AI dalam pengajaran baru. Misalnya you namakanlah pengajaran ZT ke. Okey, maka you menggunakan model UTAUT untuk membuat soal selidik bagi fasa berapa? Fasa 1, iaitu sejauh mana pelajar boleh menerima model yang you nak buat tadi, model Zati misalnya. Model Zati contoh IT baru. So kita akan tanya je lah, katakan kita nak buat survey. Kalau kita nak buat survey kepada 120 pelajar, so kita gunakan kategori-kategori ini untuk membuat survey kita. So dia dah banyak dah orang menggunakan UTAUT. Ambil contoh adapt and modify. Don't be afraid. Jangan takut. Adapt dan modifikasi, adaptasi daripada Said dan Siraj dan modify daripada Zati misalnya. Boleh. Jangan untuk interview. Kita boleh guna juga. Tapi kita soalan protokol. Okay, next kita tengok contoh lain. Katakan model Rosette. Kalau katakan model Rosette ni kita nak gunakan sebagai interview. Boleh kita ambil model Rosette ini ada 6. Kita tak nak 6 lah. Kita ambil 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita guna itu untuk model Rosette contoh je. Tapi you can ask them ChatGPT. You can ask them but cepat je dia bagi 1 minute dia bagi contoh model untuk temu bual. Model temu bual. Tolong berikan sumber asli. Dia bagi sumber asli. Tidak kita penat. Masa saya dulu 2 minggu dulu kat library nak cari references. Kadang-kadang dia tak letak tahun. Di mana tahun penerbitan. Tolong beri sumber lengkap berserta dengan tahun dan halaman. Dia ikut je cakap kita. Okey, berikan contoh soalan
kajian protokol. Soalan protokol temu bual berasaskan bagi tajuk. Ini tajuk kajian saya. Ini objektif kajian saya. Saya nak buat DDR. Dia tak tahu. DDR sekarang dia tahu. Dulu tak tahu DDR. Sebab dah banyak orang tulis DDR kan. Untuk PRP atau DDR, saya nak buat soalan untuk temu bual. Kita ubahlah sikit tentang yes, modify tak mesti. Tapi sumber, tolong berikan sumber bagi setiap soalan. Dia bagi tak. Itulah keluarkan kat dalam PIF RJS kita kan. Jadi maknanya kita membantu, dia membantu kita untuk mencari sumber actually. Tapi yang isi-isi dia tu ayat-ayat takkanlah kita nak ikut dia juga kan. Kadang-kadang ayat Indonesia keluar perkataan bisa ada. Okey, itu contoh. Baik, ini contoh yang lain. Untuk need analysis for training, if you do the training, maka you boleh guna Maggie dan TASE 3 level analysis, right? Jadi analisis ini mungkin boleh menyentuh 3 perkara, dan you boleh cari in detail lah. Okay, interview boleh, soal selidik pun boleh, right? Lepas tu kita pergi pada rumusan. Saya habiskan kerana masa tidak mengizinkan. Jadi tujuan kajian kita mesti jelas apa tujuan kita dan objektif kajian kita bagi fasa 1, right? Dan pemilihan model kerangka atau model sandaran dan metod yang kita gunakan, dan hasilan analisis keperluan. Apa yang kita anggar-anggarlah apa hasilan keperluan IDM, ya. Jadi kita kalau dah dapat kita anggarkan itu, insya-Allah kita punya phase 1 berjaya. Sama ada kita nak buat survey atau temu bual. Temu bual 6 orang je cukup. 6 orang. Lepas tu ikut apa tadi? Carilah satu model untuk temu bual, dan protokol temu bual disiapkan berdasarkan kepada sumber yang ada, adapt dan modified. So pensyarah pun penilai pun tak boleh nak pertikai kerana kita ada citation, kita ada model yang kita ikut. Kalau dulu masa mula-mula saya perkenalkan DDR, saya tak faham lagi, baru-baru kan, masa belum tua dulu. Jadi dia kata, dia dapat mana soal selidik ni? Jadi student saya kata, terus terdiam, dia tak keluarkan. Tapi apabila 2-3 pelajar telah berjaya, maka saya dapati model sandaran sangat penting dan senanglah dia akan keluar soalan. Saya pun dah tahu apa soalan dia nak keluarkan. Itu dia akan tanya ni, dia jawab siap. Dah soalan support soalan dah anggaran. Baiklah, fasa 2. Okey, kita ada setengah jam. Kita habiskan fasa 2 10 minit. Baik. 15 minit sebab ini adalah sangat penting. Sekarang faham ada soalan tentang fasa 1? Ya. Ada soalan? Mic depan anda saja. Maklumlah ahli sanad, senator. Ya, doktor? Oh, sorry. Sandaran model kalau betul kita ambil dapat daripada Islam ni lah, daripada Quran dan hadis, tapi diilustrasikan dalam bentuk macam rangka atau dalam bentuk konsep. Kalau ada reference Al-Quran, hadis, dan kemudian ada pula dari kitab muktabar, yang kitab yang biasa, dia telah dirumuskan seperti ini. Okay, that's no problem. Katakan banyak sangat sekarang orang guna sidik. Saya katalah guna lain-lain sidik. Tak main je. Tak banyak sangat orang guna by God's key tu. Ya Allah, saya cakap kalau you guna lagi by God's key, saya tak nak penyelidik you. Ataupun ada one more, lupa dah saya. Itu je student dia ikut yang lama-lama punya. Tapi dia good question, Dr. Sabi, kerana kita kadang-kadang
terlalu banyak kata. Tapi ada orang yang mengulas, tak mungkin buku tafsir tentang berkaitan dengan, ambil yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak buat lah. So kita menggunakan Quran, hadis dan rumusan ataupun kerangka yang telah dibuat oleh Syafi'i ke? Bukan dia lah, Imam Syafi'i atau atau imam-imam yang lain lah. Atau kitab-kitab muktabar yang lain. Okey, boleh? Boleh tak tahu sampai. Atau kalau kita memanglah Al-Quran itu memang menjadi basic, tapi kita mungkin nak mencari teori baru based on the Al-Quran dan hadis, kita akan keluarkan satu nak mendapatkan pandangan barulah. Okey. Ada soalan lagi tak? Tak ada, saya minum dulu. Baik soalkan menyesal. Saya selalu kata kat student lain, baik soalkan mimpi yang malam. Baiklah, kita pergi pada fasa kedua, right? Fasa kedua, katakan dalam fasa pertama tu kita boleh buat dalam tempoh 2 bulan lah. Kalau interview 2 bulan cukup. Kita pakai analysis, thematic analysis, right? Thematic analysis kita temakan. Atau kalau nak pakai Atlas CI pun boleh. Tapi nak belajar pula guna Atlas CI kan. InVivo ke, InVivo. Jadi apa, tak ada banyak sangat orang soal. Kadang-kadang orang cari salah kita je. Kalau kita tak pakai, kenapa tak pakai InVivo dengan Atlas CI? Apa nak jawab? Tak bersedia tu. Kenapa pakai InVivo je tak pakai Atlas CI? Dah. Memang profesor ni mengada-ngada. Cari salah je. Jaga-jaga. Soalan tu mesti ada soalan soalan yang dijangka lah. Dia nak provoke you je sebenarnya. Kenapa buat tu orang asli? Tak buat orang biasa pun banyak masalah. We should have rational kajian. Masuk PhD student lah. Kenapa? Tapi memang dulu-dululah asyik-asyik masalah dalam PNP. Dululah. Tapi bila saya perkenalkan DDR, come out with the new things, innovation, sesuatu yang baru. Jangan fikir lama lah. Jangan fikir masalah je kat sekolah. Jemur lah. You masa universiti ni nak buat sesuatu yang baru. Alright. Okey. Ini adalah fasa reka bentuk dan pembangunan melalui panel pakar. Okey, yang tadi, yang fasa 1, kita biasanya tak pakai panel pakar. Kita pakai orang biasa, cikgu biasa atau pegawai biasa yang kita boleh interview. Atau mesti ada sebab mengapa kita menggunakan survey, mengapa kita menggunakan 120 pelajar, which purposive sampling yang kita pakai. Jelas, kita tahu purposive sampling kat 2 ayat 3 ayat cukup. Bukan nak cerita semua purposive sampling. No, itu bukan PhD. Tapi buat buku boleh. Okay. Jadi sekarang dah faham pasal 1, kita pergi pasal 2. Pasal 2 biasanya menggunakan panel pakar. Siapa dia panel pakar? Orang tanya, kadang-kadang profesor tu dia nakal sikit. Dia kata, kalau tak ada panel pakar pun tak apa, kita boleh buat dah. Dulu selalu pelajar saya pada peringkat awal, kalau tak payah buat DDR, curriculum bawang buat juga. So, jelaskan mengapa kita menggunakan PRP, DDR, because it come out with the empirical data dengan evidences. Sebab kita buat yang baru. Yang sekarang ni, yang sekarang yang ada tu yang kita nak kaji, apa masalahnya, ataupun kita nak come out with yang baru untuk masa depan lah. Contoh je. Okey, panel pakar, biasanya kalau guru, more than 10 years. Kalau guru ya, more than 10 years, itu dipanggil panel pakar guru. Kalau pakar technical, itu dipanggil panel pakar lepas 5 tahun cukup. Kalau nak interview panel pun tak apa. Peringkat pertama, kalau yang nak panel, boleh kita interview panel pakar. Itu fasa 1 boleh guna panel. Tak guna panel, tak ada paksaan dalam pemilihan sampul fasa 1. But fasa 2, paksaan panel. Panel pakar mesti ada kriteria. List of criteria.
list of criteria, mungkin satu bachelor dalam bidang apa, kemudian kedua pengalaman dia berapa tahun, dan ketiga apa dia dan sebagainya. So ada kriteria yang kita sendiri buat untuk tujuan kajian kita. Tak ada orang lain perlu persoal. Kalau kita cukup dengan kriteria, right? So apakah tujuan untuk reka bentuk pembangunan ini? Tujuannya ialah membina reka bentuk model, modul, taksonomi, indeks dan sebagainya. Jangan takut nak buat indeks. Ya. Dulu masa saya di UPSI sekejap dan tempoh 2 tahun, saya cuba buat satu indeks di mana mereka mau buat satu indeks pendidikan awal kanak-kanak, memilih permainan kanak-kanak dalam umur 3 hingga 5 tahun. Sebab kalau kita buat banyak-banyak 1 hingga 7 tahun sebelum pergi sekolah tu, there's a lot of kategori. So ambil satu kategori saja. Sempat dalam tempoh 2 tahun tu saya buat indeks. So indeks is very good sebab orang Malaysia ni jarang buat indeks. Student saya seorang PhD buat taksonomi. Tergeletar takut kerana buat taksonomi pembelajaran Islam. Taksonomi pelajar Islam tak ada. Sekarang ada taksonomi, balik-balik taksonomi belum. So kita tak ada taksonomi, tapi pelajar ini baru je graduate, so belum dapat penghasilan buku. Tapi taksonomi Islam itu berasaskan kepada Ibn Sina plus apa dia yang sekarang ni siapa ya, lupalah saya. Ada satu lagi kitab, ada lagi 3 kitab yang digunakan untuk berasaskan taksonomi pembelajaran Islam. Dah ada. Tapi dia kata kepala mata dia sampai bengkak keluar. Ini baca buku dan translate semua kitab-kitab Ibn Sina. Saya kata tak macam tu, tapi jenis pelajar. Ini jenis pelajar yang sangat-sangat. Itu dia buat content analysis dalam fasa 2. Dia content dia ada 3 kitab. Dia analyze the content and then come up with the kerangka kriteria atau senarai indeks. Sorry. Taxonomy. Taxonomy mean tingkat pembelajaran. So you can do taxonomy lain. Taksonomi bahasa Arab, taksonomi IT, taksonomi lain. But don't be afraid. Orang putih boleh buat, bukannya betul sangat pun dia orang. Kan? Kita pun tiru je lah. Saya geram sebab orang barat je yang boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Walau dia pun masa dalam kelas base saya tu bukannya pandai sangat pun. Pandai, orang Melayu memang pandai, cuma tidak mengasah ketajaman akal pemikirannya dalam ruang masa yang cukup. Sebab kita kurang membaca. Kalau kita banyak membaca, sekarang lagi senang baca. Katakan suami Zati pergi shopping, dia pun duduk baca. Pakai ni je, telefon je boleh, atau yang lain-lain. Begitu juga. Next, fasa 2. Baik. Fasa ini bertujuan membangunkan model yang telah menjadi objektif kajian. Isi kandungan fasa berdasarkan kepada 3 langkah. 3 langkah dalam fasa ini, iaitu berdasarkan serutan kajian lampau. Ini review of literature, mapping. Itu yang saya tunjuk awal-awal tadi. That's review of literature. Kemudian kita menemu bual pakar. Tak salah, ramai-ramai 3 orang cukup. Kita temu bual pakar 3 orang. Maknanya dalam FRDS pun okey. You buat mapping dan you tunjuk review literature masa buat proposal tu. Dan mereka tidak akan menolak kerana review literature is based on the objective of the study. Okay. And then you temu buah pakar 3 orang je, 3 hingga 5, 3 cukup, jangan sampai nak 10 kan. 3 pakar dulu, lepas tu pemilihan kaedah. Itu baru banyak pakar. Yang C tu baru 25 pakar, 10 pakar, 11, banyak quotation tentang berapa bilangan pakar. Don't be energetic sampai 35, tak payah. 25 cukup. 25, 20 kerana jawapan akan sama saja. Perbezaan semakin banyak, makin dia punya perbezaan tak banyak. So almost the same. Jadi pakar author of this pakar ni biasanya menyarankan 8 hingga 25.
Okey. Model kerangka yang bergantung untuk fasa 2 bolehlah, sebab orang banyak sangat tanya saya tentang instructional design model, AD model, marriage. This is for instructional design. Kalau nak banner instructional design, so AD model is the only model actually, is not content, but we can use that model as a model but plus yang lain. Married principles of instruction is principles of instruction. Mungkin AD model plus marriage principle. Gartner's 9 event of instruction itu pun model instruction. Bloom taxonomy also is a model of kerangka. Faham ya? Kerangka dengan content different. Kerangka is kerangka, 1 buat apa, 2 buat apa, 3 buat apa, itu kerangka. Tetapi content, nombor 1 tu isi apa, nombor 2 isi apa, that's content. So please, dalam kerangka 2 ini adalah total kepada tajuk kajian kita. Tajuk kajian kita tak sempat lah nak bincang. Kalau tidak, kita boleh bincang tajuk you apa, tajuk you apa. So I can give you apa feedback tentang tajuk tu tepat ke tidak, apa ke tidak. Tapi dalam 15 pelajar lah, 15 pelajar dan 15 lecturer, sebab saya boleh terus baiki. Okay, next model lain ya. Kalau curriculum design model, kita boleh guna Tyler model, Tauber model. Pilihlah satu-satu different model. Ini contoh saja ya. Contoh saja. It doesn't mean that you follow this model. You can come up with your new model. Okay. Dan kemudian various ke theory of social development ke Piaget's theory of parenting atau Kagan cognitive development theory. Itu dari segi psikologi. Right. Dan seterusnya kaedah yang sesuai digunakan. So you boleh guna traditional Delphi, sekarang dah outdated. Beberapa student saya buat macam feature of kata 6 business mata pelajaran. So future bukan sekarang, tetapi dia buat dah dapat Dr. Chu, dia dah pun lulus, dah lama dah berapa tahun dulu. Dia buat traditional Delphi is very difficult sebab hectic, kita nak pergi buat appointment dan sebagainya. Jadi lepas fuzzy traditional Delphi, kita boleh buat fuzzy Delphi method. This is study FDM. This is new dan is easy to get result. And FRGS is okay using this fuzzy Delphi method. And PhD also is okay fuzzy Delphi method. But you have to have one bengkel of fuzzy Delphi method. Ada student saya ramai pakar dalam fuzzy Delphi method. You can call them to give lecture bengkel kepada pelajar. Yeah? Macam Dr. Tony. Dr. Tony is a student yang tidak ada correction at all. Daripada pensyarah UKM, professor from UKM, from UK. Excellent, no mistake, no correction. And then pensyarah dari UKM iaitu Prof Amin, he's very fast, terkenal sebagai examiner, also excellent. So Dr. Tony is the best student. Maybe kadang-kadang kalau dia free lah. But di UTP kan jauh. Dia boleh ajar fuzzy, boleh ajar interpretive structural model. So interpretive structural model is very interesting. You come up direct pada model baru. So kalau FRDS, you can use that and then you panggil siapa-siapa lah yang ISM, Dr. Tony atau kawan-kawan yang lain, Dr. Ridwan Jamil, Dr. Ridwan juga, Dr. Ridwan Jamil, FDM, dan Dr. banyaklah, Dr. Nizam dan sebagainya itu, all my student that okay. So kalau ISM, terus keluar model dalam fasa 2 straight up model, lepas tu fasa 3 analyze. PhD student is very good to do this instructional ISM. Jika saya ada masa, saya boleh bantu dalam membuat bengkel ISM. Jadi mana dia adalah satu decision making model yang kita ada masalah dan kemudian kita leraikan masalah itu melalui satu model. Dan model itu membantu dalam membuat yang manakah yang patut didahulukan dan yang kemudian dan akhirnya. Dan ISM model ini to Dr. Tony also, macam itu Dr. Safi telah pergi come up with satu model baru in very short time, sebab kita dah bersedia dengan mapping. Tapi kalau tak, kita buat dalam 2 hari bengkel untuk menghasilkan ISM.
pelajar PhD boleh buat ISM. Dan orang kata susahlah DDR ni. Tidak. Kalau you tahu je ISM for 2 days you boleh buat collecting data and then count with the model. Dan penilaian maybe 1 day atau 2 days, then you write up lah. You write is that most difficult. Collect data mungkin nak contact siapa pakar, itu mungkin yang susah. And then social networking analisis ini jarang dibuat. Ini jarang dibuat. Tetapi saya rasa you can ada buat SNA. Sebab I think one of my friend dia buat SNA, one of my ex-student also dibuat SNA. Analisis kandungan ni textbook. Yang tadi tu dia textbook tu dibuat, dikeluarkan. Analisis kandungan. Prof Zara adalah pakar dalam analisis kandungan. You can call her to get this analisis kandungan. Kalau tidak kitab pun, buku biasa pun boleh. Misalnya buku duit ke nak buat, atau buku-buku toko-toko pendidikan yang lain boleh juga kalau nak buat analisis kandungan. Tapi you have to have a very detailed very good on that. Pada saya semua, saya PhD saya buat analisis kandungan. Okay. Kemudian structural equation model SEM, ini kuantitatif. Kuantitatif boleh juga dibuat kalau you pandai. Ada beberapa student saya, dia nak juga buat kuantitatif. Akhirnya dia buat dia menggunakan SEM untuk menghasilkan penilaian. Is okay. Dan boleh juga digunakan untuk dalam fasa 2. Right? Okay, seterusnya ini teknik yang boleh digunakan. NGT bukan untuk penilaiannya. Saya rasa ada juga dulu dia menggunakan NGT sebagai penilaian, tapi NGT ini adalah brainstorming perkara-perkara yang nak kita masukkan dalam kajian kita. Tapi dia bukanlah sehebat FDM dan ISM. But okay, dia boleh digunakan untuk mendapatkan idea untuk use for the next phase. Okay. So open the session, silent brainstorming ideas, kemudian present and record ideas and clarify and prioritize ideas, di mana idea mana yang baik and mana kurang baik. So itu daripada pandangan, bukan pengiraan. Okey, kalau FDM kita boleh mengira ideas yang dikeluarkan. This is fuzzy data method, di mana dalam kalau mungkin 2 jam fuzzy data method ni boleh dibuat dalam sesi seterusnya. Ramai pelajar ramai pelajar bekas pelajar saya boleh buat fuzzy data method dan bagi dia untuk bengkel lah. Very technical this part. Okay. So phase 1 issues tu ada phase dia, tapi saya hanya nak memperkenalkan fuzzy data method sebagai satu contoh untuk mengenal fuzzy yang bawah sekali tu, phase 3 dalam fuzzy. Yang itu tengok triangular fuzzy numbers degree of consensus. Di mana fuzzy data method ini ialah tujuan untuk mendapatkan konsensus. Kita dah ada elemen-elemen untuk kajian kita. Elemen tajuk apa kajian Dr. buat? Quantitative trading. Quantitative? Trading. What is it? Managing knowledge. Managing knowledge. Okay, managing knowledge. So, managing knowledge, kalau you buat FDM, for example lah, katakanlah, then you can come up with the consensus apakah tentang which one is the best. Nombor 1, nombor 2, ranking. Dia bagi managing the knowledge, how to rank the knowledge from 1 to maybe 12 or 15, like that. So from where you get the ranking? From the numbers, the result of the fuzzy data method. Pada result itu mengeluarkan fuzzification. Dikeluarkan ranking dan dikeluarkan defuzzification, di mana elemen-elemen tentang knowledge itu tadi, managing knowledge yang di-accept atau di-reject. So there's number. Dia akan buatkan, bukan kita yang buat, tapi semua dalam Excel dia akan buat. Excel akan menolong kita membuat yang mana reject, yang mana accepted. So it's very good. Bukan kalau macam kata kita persidangan meja bulat, apa dia?
RTD, round table discussion. Round table discussion itu semua mulut-mulut je. Tapi yang ini kita buat discussion juga melalui apa tadi? NGT. Lepas tu kita kumpulkan idea tu, kita masukkan dalam Fuzzy Delta Method guna Excel. Dalam guna Excel tu kita dapatkan jawapan berapa ramai pakar menerima kita punya elemen. Okey, katakan semua pakar kita ada 23 menerima. Okey, average, dipanggil average of agreement. Kemudian yang kedua, threshold data. So kita akan melihat apakah perbezaan antara satu pakar dengan satu pakar yang lain. Kalau lebih tinggi, maknanya defuzzification akan tolak. So apabila kita buat pula masuk dalam defuzzification nombor 2 tu, maka dia akan rankan, dia akan tentukan yang mana di accept, di mana reject. So elemen you out of 50, katakan 50 elemen you ada, tinggal mungkin dalam 48, 47 katakanlah, atau mungkin 25 tinggal 23. So rejected oleh pakar lah. Sebab tu the most important is pakar tadi. Pakar itu yang akan membuat jawapan dan ranking. Excel akan membuat ranking kepada setiap elemen yang dikeluarkan. Kan mudah dong. Dan di ranking, which one is the best? We said knowledge become first, second, third, until 15. So the answer is okay. Kalau you nak buat decision making, kalau you nak buat satu kursus on managing knowledge management, you dah ada curriculum number 1 and 2, 3 and 4, maybe dalam kuliah 1, 2, 3, 4 dah jelas dah based on fuzzy data method. Kalau ISM, kalau you ada masalah dalam managing knowledge, katakan you nak satu decision making tentang how benda ini which one is patut, bukan ranking tapi dia macam important, atau apa dulu yang perlu diajar dalam kotak-kotak, mana yang perlu disatukan, yang mana perlu dikeluarkan, atau ISM. ISM itu akan menentukan berapakah elemen you yang disatukan, perlu diajar dalam satu kursus ataupun satu minggu misalnya. Okey, elemen 1, elemen 15 dan elemen 3 yang kita sendiri tak tahu, tapi jawapan daripada ISM is use apa dipanggil application Concept Star 2.0. Concept Star dia yang buat, bukan kita ingat semua kita nak buat letih lah kan. Kita ada NVivo tu, Kuali NVivo boleh buat semua raja-raja tu, tapi kita memikirkan aduh sakit kepala, walhal kita perlu belajar prosedur tu macam doktor lah, dia buat prosedur apa nak buat lepas ni, apa nak buat lepas ni, apa nak detail out. Sebab tu orang perubatan tu detail, tapi kita orang sains sosial ni atau sains sosial ni kebanyakannya tak detail lah. Kalau cakap orang tu lah. So kita detail out menggunakan method Fuzzy Delta Method, and then kita gunakan ISM, the interpretive structural modeling. Tadi Fuzzy Delta Method is a consensus. Now interpretive structural modeling, kita nak buat PhD, saya boleh bantu untuk menerangkan what is ISM. Maybe Dr. Ustaz ni kena susul lah. Lagi doktor lah tu. Yeah. Okay, then this is actually from Wathu tahun 1974. Sudah meninggal dunia Wathu ni, dan beliau adalah orang yang membuat komputer dalam dunia daripada besar kepada paling kecil. Tapi isteri dia masih hidup lah. Okay, understanding is understanding a complex situation using a map of relationship. Maybe complex situation tu orang nak fahamkan knowledge, jenis-jenis knowledge itu sangat kompleks. So dia akan membantu, saya akan membantu you menyusun bagaimana you diterima oleh pakar. Dan represent the interrelationship among various element. FDM satu hala. Tapi structure modeling ini dia boleh menyusun beberapa hala. Look here,
as a introduction saja ya. Dia pairwise, dia ada pairwise analysis di mana dia akan buat voting, pairwise analysis of ideas, dan kemudian you ada 15 elemen, you akan tengok elemen macam hari tu kita buat Dr. Sabi, itu dipanggil pairwise analysis, and develop the structural relationship model at the end. And then dia akan keluar, itu idea yang dikeluarkan daripada fundamental effective adapted from structural decision making model ya. Tu ISM daripada yang pertama yang macam buih bir bulat-bulat tu, lepas tu di-structurekan, kemudian yang diundikan tak lengkap lagi, undi yes or no, and then they come out with the developed project plan for solution. Your solution is become a model. That's why FRJ boleh dapat. Kalau mana structure, and then but it is very fundamental, not experiment. Experiment hanya part of the bukan the whole part. Kalau experiment as a survey for the whole FRJ cannot get. Sebab fundamental mesti pembinaan satu model baru, model atau kerangka baru, atau index, atau taxonomy. Right. Okey, banyak RA. Dulu satu projek saya ada 28 RA. Jangan takut. 28 Papa ambil dah tak pukul 8 nyonya macam 28 RA dia pergi tengok orang tu. Belum projek. Dia pergi pukul 8 dia daftar diri dah hilang. Pukul 8.30 hilang dah pergi. Pergi rumah orang tu ketuk seorang. Lepas tu buat balik data. Lepas tu tengah hari pukul 4 dah. Ya, habis tu datang lagi. Seronok kalau ada apa? Yeah, kalau ada funds. But if you have good orang asli lah, janganlah buat orang biasa punya management, kan? Management orang asli, orang cacat ke structure of apa tu, managing knowledge by autistic student. Ya. Bagi boleh dapat autis atau special needs student. Dia memang sekarang ni tengok target group dia. Kalau orang tua tak tahu lah, saya dapat projek, bukan kawan saya, dah meninggal lah kawan saya tu, 4.6 million dia dapat projek tu. Untuk melur dipanggil warga emas. Dia meninggal lah, dia apa tu, dia ada tanah tapi tak sempat nak beritahu saya wakaf kat mana. So dia nak buat satu pusat orang tua-tua, tapi dia dah meninggal, tak sempat saya nak cakap. Dia from law faculty, science social, dia dapat 4.6 million, dan kemudian beri alat sahaja untuk cek darah, untuk cek puntah 1.5. Dia campur dengan 9 faculties lah. So beli kita buatlah, kita belikan satu alat. Kalau tak boleh beli pun tak apa, kan? Kita tapi bila saya mengikut pengalaman saya, bila sains sosial ni dia banyak guna katakan honorarium, belikan batik lah. Memang kita tolak yang honorarium demikian, ya. Tapi kita pandai-pandai lah beli alat. Memang tak boleh kita bagi honorarium, tapi ada cara lah. But I'm not sure nowadays lah. But saya pun dah besar 10 tahun. Dah tak ingat lagi FRJ. Kena ambil orang baru. Ada undang-undang baru kan, peraturan baru yang pemilihan. Kalau tidak, A, B, C. A, B tolak dah. Kalau C yang survey itu apa, itu C-nya. Dia tidak menghasilkan satu new theory. Tapi this FRJS masihkan new theory. About 70,000. You can get 70 to 60,000. Okay, so this is ISM. And then, contoh model. Contoh model at the end of your study. This is quite difficult lah. Yang paling mudah. Ini also, sorry. Ini review literature mapping. Review literature mapping bagi tajuk you, ya. Okay, kemudian ni dia review literature mapping. Sebelum menjalankan, saya akan bagi salinan lah. Ya. Oh, dah email dah. Okay. Tapi ni tak adalah salah, tak apa lengkap. Okay. And then ni contoh tadi yang saya tunjuk awal-awal. Ni contoh mapping. Sebelum you buat
FDM, maka you ada mapping. Kalau you ada kriteria, katakan managing knowledge, berapa mapping you, berapa kategori? Tak ada. Tak ada. Kena ada tengok berapa kategori daripada references. Itu gunanya references. Scholarship references. So bukan buat main macam mana dah. Nanti ada beberapa student tu dia tanya, saya tak ingat lah Wish University, tak elok bercakap MC mana kan. Tapi dia kata, where do you get pre-elements? That pre-elements is this title is self-management coping strategy component. Alright, that's the element. That's the title. Then among the teachers trained teachers. So dia dapat ini untuk bagaimana dia self-management coping strategy untuk mengelakkan daripada ketagihan IT, ketagihan teknologi, ketagihan internet. So dia kata dia dapat daripada references ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori of self-management. So dari mana you punya knowledge, management knowledge? You kena dapat daripada orang-orang tertentu. So you come out with this big main category and sub-category. So that is references. This is very important for you to come out with this mapping. Masa dalam page 2. Okay? This is very important. Dan tidak boleh dinafikan. Apabila you dah dapat ni, orang tak boleh nafikan bahawa you buat saja. This is based on the scholars and references from the scholars. Right? Okay, you ada self-regulation. Orang yang self-management ni dia ada self-regulation dia. Apa dia punya self-regulation dia? Ialah dia selalu observe diri dia dan dia selalu evaluate diri dia dan dia selalu react kepada apa yang telah dia evaluate. So, siapa kata tu? That's the person. Yang sebelah kanan itu, dia kata macam tu. References, begitu. Kita kena ada evidence based. Maknanya kita kena ikut bukti daripada kajian-kajian dulu, bukan kita. Itu yang dipanggil PhD level. Alright. Then self-management. Macam mana dia self-management? Apa dia self-management tu dan apa dia sub main category, sub category or main category self-management ada 5 ke 6 tu. Siapa yang kata? That's the person who said like that. Okay, you have to read, tak semestinya read word by word, tapi you get this idea from that particular person, author or references. Right? Sama. Kalau yang ketiga, self control. Self control ni ialah dia aware tentang dia self diri dia. So dia self control paling penting untuk self management daripada terlalu internet, ketagihan internet. Maka dia control diri dia sendiri. Who said that? That is one of the element. Dia cari daripada references tu. Tak perlu ni banyak sangat student lain dengan rajin. You 3, 4 cukup dah. Maknanya orang yang sama you boleh ulang dalam kotak kedua, boleh ulang lagi sebab orang itulah yang paling utama yang memberikan 5 kategori dalam you punya elemen tadi. Whatever element. That's we call it mapping before you are doing the collecting data from the panel. Then okay, and then contoh yang lain. Baik, temu bual pakar yang kedua, you kena interview based on you punya tadi, based on this you dah dapat, you dah tukar kepada bentuk-bentuk soal selidik fuzzy dapat method, maka you nak temu bual pakar. Temu bual pakar 3 orangnya pun cukup dah, berasas pemetaan yang tadi. Kemudian you soal dia untuk apa? Untuk validation. Validate the why you must validate sama ada soalan yang tadi tu sesuai tak untuk tajuk you, objektif you. You bincanglah dengan pakar 3 orang tu. Kalau dia kata okey, you tulislah sikit. Pakar pertama mengatakan semuanya bagus, pakar kedua kata tambah ini, pakar ketiga tambah. That's all within 2 pages. Bukan nak tulis buku teks. Okay. Then analyze oleh 3 pakar. Pakar ini adalah pakar dalam bidang kita yang kita nak kaji tadi. Lepas tu sebab pakar ini adalah pakar yang kita nak buat kajian tempatan.
Malaysia, kita kenalah pilih pakar tempatan. Kalau kita nak buat pakar luar negeri, we can just email professor from overseas, cepat je dia balas. Okey. Fasa 2, ada 5 minit lagi. Ini tujuan kajian kita, apa dia? Objektif kajian kita apa? Ini di rumusan. So pemilihan model untuknya apa dia? Fuzzy Deployment Method ke, ISM ke, tak boleh yang lain. Kita mesti ada FDM, ISM, NGT atau ada lagi lah yang tadi saya sebutkan yang apa, analisis structural modeling dan sebagainya. Jadi banyak sekarang orang buat FDM. Tapi saya lebih suka you all buat ISM. Kalau tahulah ISM ini menjelaskan decision making model masalah yang you hadapi. That's FRGS for sure. Orang yang menilai pun tak tahu FDM. Yang menilai tu. So if you can come up with that, saya cuba nanti buat satu bengkel siapa yang berminat untuk ISM. Ya, Dr. Safi. Alright. Kemudian pasal 3, ni penutupnya 1 minit lagi. Pasal 3 ialah untuk menilai. Yang kedua tadi kita hasilkan modul saya terlupa, prototype belum lengkap. Model prototype, kerangka indeks prototype. But now pasal penilaian, kita menilai prototype kita. This is also very important. Untuk PD kita kena terangkan how to tak menilai kita punya prototype, model kita, modul. Right? You must know. Tapi sayangnya buku saya dah habis jual. Itulah saya kitab baru kot. Tapi itu dari Ufi. Saya tengah tulis buku baru. Tapi at this age banyak tidur daripada tulis. Dah tak muda. Okey, pasal 3 tujuan menilai reka bentuk atau model prototype yang telah dibina. So you dah bina, you punya model untuk management of knowledge. You dah bina model prototype tadi. You nak tahu sama ada you boleh pakai tak? You boleh guna. Bertujuan dia sama ada you nak menilai kebolehgunaan atau kebolehsanaan model yang telah dibangunkan. Boleh guna tak usability. Kemudian sesuai atau tidak. Dia menilai keberkesanan modul boleh yang telah dibuat dan kesesuaian elemen. Boleh juga kalau you nak tengok elemen itu sesuai every element. Gunalah kuantitatif. SEM model. So boleh guna balik kalau nak lah. Kalau kita boleh buat interview je. Kalau satu survey yang pasal satu survey, pasal ni buatlah interview. Kalau pasal satu interview, pasal ni buatlah survey. Macam tu je. For PhD level. And then I think untuk mendapatkan FRGS pun accepted by that one. Okay. Ini tajuk dia yang boleh method yang boleh dipilih. Survey, fuzzy, Deployment method, Kusai experiment, single group, automobile, process to I will explain the single group experiment. We have no time. Dan mungkin dalam masa ISM nanti kalau saya buat model tu saya boleh single group. Sekarang orang memikirkan Kusai experiment iaitu group. Itu 2 bulan lah. Kalau single group sekarang 2 minggu is okay. Okey, dan model kerangka kita boleh pilih sama ada key factors model untuk menilai kita, model sandaran kita, dan kemudian kita boleh juga memilih yang lain, CIPP model, Staple Beam. Okey, kalau kita boleh juga kita pilih dalam state congruence contingency model. Ya, boleh juga kita pilih model curriculum evaluation if you use curriculum evaluation. And then kalau kita buat IT, aplikasi IT, kita boleh ujian boleh penggunaan dan seterusnya, usability testing dan how it function. Banyak model, tak semestinya model yang saya jelaskan ini. It depend on your title. Dan boleh juga author Philips Liu, quality ni bagi IT, aplikasi IT ke pembinaan IT. I think that's all. Dah habis dah. Contoh-contoh kajian. Contoh kajian ini ada dalam ni, tapi ada yang tak kurang lengkap. Contoh kajian daripada student saya. Ini yang pertama, kesan pendekatan penyelesaian. Ini ini dia buat bukan daripada teknik, bukan DDR, sorry. Ini dia buat eksperimen. Okey. Yang kedua juga tidak. Yang ketiga, development of conformation. Sekarang ni Profesor Madiat
Dasara agaknya. Saya yang kedua, tu yang bagus. Dr. Ibrahim Darul Sakit now is professor dekat Thailand. Saya kira dia lah yang mengajar saya tentang Delphi method. Student yang ajar profesor, tapi student ajar kita, tapi kita mendalami dan membuat satu baru. Okey, saya rasa setakat itu saja. Mohon maaf zahir dan batin. Ada yang tersilap, I'm sorry, we have no question.